Persiapan musim Tengkujuh giat dilakukan di Johor bagi membantu penduduk di Kepulauan Mersing yang kerap terputus hubungan akibat laut bergelora. Kira-kira 9 tan bekalan makanan telah dihantar ke pulau-pulau utama yang dihuni lebih 80,000 penduduk. Ikuti laporan Antasha Raja Zaman yang menyertai misi penghantaran bantuan itu. 3 aset maritim KM Pewira dan KM Manjung serta bot penggalang 43 membelah ombak bagi menjayakan misi berkenaan bersama Yayasan Food Bank Malaysia. Sejumlah 47 pulau di Mersing menerima sekitar 400,000 pelancong setahun sebelum aktiviti perairan itu ditutup ketika musim monsun timur laut atas faktor keselamatan. Keutamaan kini usaha memastikan penduduk di Kepulauan Mersing tidak terputus bekalan makanan. Bekalan yang mencukupi untuk tempoh 2 bulan ke pangkalan hadapan termasuk di Pulau Tinggi, Sibu, Pemanggil serta Aur. Barangan keperluan asas itu termasuk makanan kering serta bahan mentah tahan lama. Siapsiagaan kapal untuk menghadapi monsun timur laut, iaitu kami mencuba menguji bot untuk bagi menghadapi monsun. Misi penghantaran itu memastikan setiap pulau menerima agihan bekalan secara teratur dan selamat. Bekalan turut diagihkan ke pulau-pulau kecil dengan bot penumpang. Jadi saya rasa ini amat membantu kami di sini, penduduk-penduduk kampung bersedia untuk keadaan monsun yang akan tak lama lagi sampai. Saya wakil pada Pulau Sibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada APMM dan Food Bank kerana banyak sedikit membantu orang pulau, dapatlah ringankan beban orang pulau. Agensi berkenaan turut menganjurkan kempen keselamatan agar masyarakat maritim sentiasa berwaspada ketika cuaca buruk. Misi ini bukan sahaja berkaitan dengan penghantaran logistik, namun ia sebagai tanda keprihatinan bahawa mereka yang tinggal di kepulauan ini tidak pernah dilupakan walaupun berdepan cabaran cuaca dan juga lautan bergelora.